Pernah tak anda cuba terangkan filem kepada kawan, tapi akhirnya anda lukis peta minda hubungan watak-watak? Atau mungkin anda merancang percutian seolah-olah ia operasi ketenteraan dengan hamparan data untuk setiap kemungkinan? Jika ya, selamat datang ke kelab. Anda bukan pelik. Anda cuma seorang arkitek. Ini bukan tentang personality MBTI atau label lain. Ini tentang cara otak anda memproses dunia. Orang lain melihat pokok. Anda melihat keseluruhan ekosistem, akar, tanah, cahaya matahari dan kitaran air. Bagi anda, semuanya adalah satu sistem. Perbualan, hubungan, perniagaan, malah cara menyusun buku di rak. Dunia dalam kepala anda ialah satu set pelan tindakan, model dan prinsip yang saling berkaitan. Tapi inilah masalahnya. Keupayaan untuk melihat sistem ini sering disalah anggap sebagai terlalu banyak berfikir. Rakan-rakan anda berkata, bertenanglah, tak perlu analisis semua benda. Pasangan anda mungkin rasa seperti mereka sedang dianalisis, bukan dicintai. Di tempat kerja, anda membina sistem yang sempurna, tetapi rakan sekerja anda keliru dan kembali kepada cara lama yang tidak cekap. Perasaan ini menyakitkan. Rasa seperti anda bercakap dalam bahasa yang berbeza. Anda mula tertanya-tanya, adakah otak aku rosak? Kenapa aku tak boleh biarkan saja? Jawapannya, otak anda tidak rosak. Ia sangat cekap. Mari kita lihat psikologinya. Ini dipanggil pemikiran sistem atau kerumitan kognitif. Otak manusia membenci ketidakpastian dan kerumitan. Ia menggunakan tenaga yang banyak. Kebanyakan orang menangani kerumitan dengan mengabaikannya. Mereka menggunakan jalan pintas mental atau heuristik. Sebagai contoh, jika ia mahal, ia mesti berkualiti. Mudah, cekap, seringkali salah. Tetapi, otak arkitek mengambil pendekatan yang berbeza. Daripada mengabaikan kerumitan, anda cuba memahaminya. Anda membina model mental untuk menyusun huru-hara. Model ini adalah sistem anda. Ia adalah cara anda untuk menukar 100 pemboleh hubah yang tidak diketahui kepada 3 prinsip asas. Ini adalah satu bentuk pengurangan maklumat yang sangat canggih. Anda bukan menambah kerumitan. Anda sedang menyulingnya. Fikirkan tentang Sherlock Holmes. Dia tidak hanya melihat petunjuk. Dia membina model mental keseluruhan jenayah, motif, peluang, kaedah. Dia membina sistem kes itu. Itulah yang anda lakukan apabila anda menyusun atur almari anda mengikut warna dan musim. Anda tidak gila. Anda sedang mencipta kecekapan. Jadi, kenapa ia sering menjadi masalah? Pertama, jurang terjemahan. Anda telah menghabiskan berjam-jam membina model yang elegan di dalam kepala anda. Ia jelas dan mudah bagi anda. Tetapi, apabila anda menerangkannya, anda melangkau 91 proses pemikiran anda. Anda hanya memberikan kesimpulan. Bagi orang lain, ia kelihatan seperti satu lompatan logik yang tidak berasas. Kedua, kos aplikasi yang salah. Membina sistem adalah hebat untuk merancang perniagaan. Tetapi, ia adalah alat yang salah untuk menghiburkan rakan yang sedang bersedih. Rakan anda tidak memerlukan analisis punca masalah. Mereka hanya perlukan pelukan dan sokongan. Ketiga, kelumpuhan analisis. Keinginan untuk membina sistem yang sempurna boleh menghalang anda daripada memulakan apa-apa. Anda menghabiskan masa berbulan-bulan merancang, tetapi tidak pernah mengambil langkah pertama. Jadi, bagaimana anda boleh mengubah kuasa besar ini daripada satu bebanan kepada satu aset? Berikut adalah 4 langkah untuk menguasai pemikiran arkitek anda. Langkah pertama, kenali dan hargai. Berhenti memanggilnya terlalu banyak berfikir. Panggil ia pemikiran mendalam. Fahami bahawa ini adalah kekuatan anda. Keupayaan untuk melihat gambaran besar adalah jarang dan berharga. Anda adalah orang yang melihat iceberg di hadapan Titanic ketika orang lain sedang mengagumi pemandangan. Langkah kedua, belajar menterjemah. Jangan tunjukkan pelan tindakan. Tunjukkan model 3D yang telah siap. Gunakan analogi dan metafora. Struktur syarikat baru ini berfungsi seperti sarang lebah. Daripada mengatakan, kami melaksanakan struktur organisasi matriks terdesentralisasi dengan nod pelaporan DWE.
bimbing orang melalui 3 langkah pemikiran anda, bukan 300. Langkah ketiga, guna dengan sengaja. Pemikiran sistem anda adalah tukul yang kuat. Tidak semua masalah adalah paku. Sebelum anda membina sistem, tanya diri anda, adakah situasi ini memerlukan kecekapan dan logik atau empati dan kehadiran? Gunakan kuasa besar anda untuk menyelesaikan masalah kompleks di tempat kerja, merancang kewangan anda atau mempelajari kemahiran baru. Tetapi belajar untuk mematikannya apabila anda bersama orang tersayang. Kadang-kadang, tugasnya bukan untuk menyelesaikan mereka, tetapi hanya untuk bersama mereka. Langkah keempat, cari klien anda. Anda berkembang maju dalam persekitaran yang menghargai kejelasan, strategi dan perancangan jangka panjang. Cari rakan sekerja dan projek yang memerlukan bakat anda untuk menyusun huru-hara. Seorang usahawan yang berwawasan mungkin memerlukan seorang arkitek untuk membina sistem yang akan menjadikan visi itu satu kenyataan. Jangan buang mutiara anda di hadapan orang yang hanya mahukan batu kerikil. Kesimpulannya, minda arkitek, anda bukanlah satu kecacatan. Ia adalah enjin berprestasi tinggi. Anda melihat dunia dalam lapisan, corak dan hubungan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Cabaran anda bukanlah untuk memperlahankan enjin itu, tetapi untuk belajar memandunya. Belajar bila untuk menekan minyak, bila untuk membelok dan bila untuk sekadar meletak kenderaan dan menikmati pemandangan. Terimalah pembuat sistem dalaman anda. Dunia memerlukan lebih ramai arkitek, bukan kurang.